Hello, welcome back to my channel. Okay, selamat lemai guys. Bertemu baru kita dalam Ruai Kambun Bandar channel. Aku ngerti baru minta sokong kita, minta tolong kita subscribe. Lalu tekan tanda loceng buat channel aku. Awak ke kita nemu lalu ndak tinggal video aku kenangkan ketuk. Nama orang dalam cerita sekali itu Ngau dini indur cerita tu nyadi semina digagak aja. Ia nadai pesan kau paut ngau orang kagi hidup, tau ke orang ku dah mati. Lalu nadai megak pesan kau paut ngau nama tempat serta dini indur negeri tau ke menua. Lalu aku ukai dekat ngemelik tau ke maruah ke siti-siti bangsa tau ke agama. Tang cerita tu semina ngambil ke kita ketawa aja. Nada lebih lagi harinya. Anang ambil hati munyi ku aku tadi tu seminat cerita ngasuh ketawa aja. Jadi cerita tu nyadi bersitik bandar. Jadi undang-undang jalan alun mesti dititih ke oleh sidak ke bertengah ke jalan alun. Maya cerita tu nyadi lebuh lemai hari sitik dia ada siku apa itu ai orang pulai di pasar. Ia tu ngenak motosikal lalu ia pulai ke diri aja. Mayanya harinya lemai dar. Nyau salah kelala. Lebuh ke pulai ke rumah hari pasar dia ada sahabat tu nama gelar ku aja au. Okai nama Maya. Dia ada sahabat tu tadi mansak sidak polis terpiak ke benung ngempang jalai. Sidak polis terpiak pan lalu ngetan ke ia. Lalu ngasuh ia ke tisi jalai. Dia tu dah tuai tak berasa bingung serta heran. Laban tak nemu nama kebuah sidak ngetan ke ia. Nadai gak aku laju baka orang ke belum buat haram. Biar dia kuati sahabat tu tadi. Lebuh udah ngetun dar dia polis trafik pan lalu nanya ia. Encik mau pergi mana? Biar dia komunyi tanya polis trafik tu. Sahabatnya palau nyawat gak. Mau balik rumah encik? Kau tu dah sahabat gak nyawat. Polis trafik nanya baru. Boleh tunjuk lesen cik? Kau polisnya gak berjakuk baru. Ini encik, ku ya sambil keluar ke lesen dia. Polis trafik pan lalu nanya baru. Encik tahu ke apa kesalahan encik? Kau polis trafiknya nanya ya baru. Encik tak bagi tahu macam mana tahu? Kau sahut sahabatnya. Tak nyau ke angat hati dia. Udah gaya bisik ngepiak mimit pa pasar tadi. Polis trafiknya agak ke berjakuk baru. Kesalahan encik tidak hidupkan lampu atau tidak pasangkan lampu untuk sekarang encik. Pihak dia ke polis trafiknya. Madah ke kebuah ngetan ke ya. Sahabatnya pandang lalu berjakuk. Ayah je encik. Sini lampu, sana lampu, semua lampu. Apa mau takut encik? Kau sahabat-sahabatnya. Polis trafiknya. Tidak. Kau polis trafik. Par motosikal mesti pasang itu lampu bila di jalan raya. Kau polisnya nambah ke lagi. Ia kebenar sahabatnya pan nemu meh peraturannya. Tang sigi ndak ingat masang lampu. Laban ku dah nyau bisik bunga-bunga mimit. Kena ia nyilat kebuah kendak masang lampu. Dia ia masih nyebut utai ke disebut dia tadi dengan polisnya. Sahabatnya berjakuk baru. Ayah jion cik. Saya dah cakap encik. Sini lampu, sana lampu. Semua lampu. Apa mau takut encik? Kau sahut sahabatnya. Ningah sahabatnya tak majak nyawat polis trafik nyak munyinya. Dia polisnya tadi panyau kak ngat-ngat ke ditundik sahabatnya. Udah gari lemai tadi itu dah tuai ia udah berjalan aluan bertugas jaga keselamatan lalu lintas di jalan raya. Lagi asai ko polis trafik lalu mati ampu. Okay guys, jadi uji kita nangkak nama apa ujung cerita tu. Kati bakani sangka kita. Nanti sangka kita kena komrek puji dengan kita. Barang siapa kesalah sangka nang irau
Nada kena hukum mau. Tahu nguji baru dalam video aku kebukai. Pedak sawat ya sampai penghujung video. Okey. Okey guys. Terus ikuti video saya seterusnya. Hakai deh. Tak lihat dia polisnya tadi. Lalu mansang ke motosikal sahabatnya. Lalu muai angin tayar belakang motosikalnya. Nama ke buah tayar belakang lalu ndak buat tayar muak. Mudah ulah polisnya berkanya dia ada sahabatnya nyorau-rau. Ayah cik, jangan cik apa cik buat ni. Ko sahabatnya nyo berkusuk pala yang mudah polisnya nyo muai angin tayar motosikal ya. Polisnya pan berhenti gak laban ke muai mimit aja kena ngegap ya aja. Polis trafficnya pan lalu berdiri nanya ya. Polis trafficnya pan, kenapa cik? Sana angin, sini angin, semua angin. Apa mau takut cik? Kau polisnya nyawat sahabatnya. Sahabatnya pun, ayah cik, tak ada angin macam mana mau jalan cik? Pihak dia ke sahabatnya, nyaw gila-gila pala ya. Apa dia sate ke? Dia gaya ke polisnya. Polis trafficnya, itulah cik, kita mesti ikut peraturan jalan raya cik. Lampu motosikal mesti pasang, tidak kira siang atau malam. Faham cik? Faham cik? Faham tuan? Sahabat pun lalu masang lampu motosikal ya. Polis traffic, sekarang baru kamu boleh jalan. Saya tidak saman cik, tapi lain kali mesti ingat. Faham? Faham, terima kasih cik. Jadi ajar dalam cerita lucu kita sekali itu hanya kita mesti nitiah ke peraturan jalan alun. Awak ke kita tidak boleh pemedis, tak ke penanggul, tak ke penusah, lebih maya ke berjalan alun. Ini aja cerita kita sekali itu. Bertemu baru dalam cerita ke dekat datai. Bye.